Dewan ini, tetapi masih dibatalkan. Jadi saya kecewa. Sebab tu jangan sampai rakyat kita marah. Sekarang marah ni 4-0 kerana rakyat terlalu marah. Mereka terpaksa pergi berpuluh-puluh batu mendapatkan rawatan. Saya pergi sampai 3 pagi untuk buat postmortem. Tapi kita dikecewakan. Saya Tan Sri Yang Pertua. Satu lagi saya minta supaya ahli-ahli parlimen yang baru belajar sikit cara bagaimana menguruskan dalam ini. Jangan gunakan peraturan Tan Sri semata-mata untuk mencelah, untuk mengganggu orang lain. Sedangkan apa yang kita cakap, saya telah memburukkan orang lain Tan Sri. Tapi hari ini saya terlalu kecewa dengan apa yang dilakukan ahli-ahli parlimen yang baru masuk ni. 36-6. Baran dengar. Ini masalah Tan Sri. Saya nak sebut kemudian ni. Nak dengar. Please, kerajaan Perdana Menteri. Tan Speaker, saya tak berjenaka. Okay. I'm serious ya. Apa isunya? 36-6. Tadi kita dengar yang Bapak Maran mengatakan masa Pagoh ada peruntukan untuk Hospital Maran. Masa Bera ada peruntukan untuk Hospital Maran. Masa Tambun tak ada. Ini merupakan sangkaan jahat. Dan adakah kita nak benarkan ini untuk bergema di Dewan ini supaya rakyat mengatakan PMX tidak bertimbang rasa atas isu Hospital Maran. Saya minta dia tarik balik kenyataan itu. Sungguh jahat tuduhan Tan Sri, itu. gunakan 42, 43 Tan Sri. Saya minta Kuasa Tan Sri. tuduhan itu ditarik balik kerana memberi persepsi bahawa Pagoh beri peruntukan untuk Hospital Maran, Bera beri peruntukan untuk Hospital Maran, Tambun tak beri peruntukan untuk Hospital Maran. Sedangkan Betul dalam pembentangan belanjawan banyak projek-projek yang telah diumumkan di Terengganu ada, di Kelantan ada, Kedah ada, Perlis ada, semua negeri-negeri ada. Saya tak timbul tempat lain. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Ada pasal nak tarik balik lah. Tan Sri, hak saya. Saya tak sebut Kelantan. Tapi itu adalah tuduhan melulu. Jelutong. Maran. Saya boleh. Baik tak. Yang Maran kata tadi ialah Tambun tidak memberi peruntukan kepada Maran. Hospital Maran. Betul tak ada Maran? Tak ada. Okey, kalau tak ada, dia meluahkan perasaannya. Saya rasa okey, seteruskan. Teruskan. Terima kasih. Peraturan Tan Sri Speaker. Berapa pula? Tan Sri. 36-6. 36. Apa dia? Isu apa? Cara Maran kata tadi cuba nak menggambarkan bahawa kerajaan ini berlaku tidak adil kepada pembangkang. Dia bukan meluahkan ketidakpuasan dia sebab dia sebelum ni dia ada cakap, dia kata kita peruntukan, kita ada kekangan. Dia dah cakap dah ada kekangan, tetapi sebaliknya dia kata Tambun berlaku tidak adil kepada Maran. Tadi saya nak minta